Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Salah sebut pula tadi kan. Okay, ni still aku baru potong rambut. Sebab korang selalu komplain aku yang pasal rambut ni selak-selak tu kan. So aku potong lah. Bukan sebab korang tau, sebab mak aku suruh potong sebenarnya. Okay, right, hari ni aku nak buat preview pasal flavor Ipoh Mali. Okay, Ipoh Mali ni. Okay, Ipoh Mali. So, dia ada dua jenis. Satu coconut shake, satu lagi raspberry. So, aku memang terima kasih sangat kat brother yang bagi aku flavor ni memang sangat sedap sangat. Aku cakap masam dia ada, manis dia ada tu kan, memang sangat sedap. Aku pakai mood K100 sebab aku punya mood 80 habis bateri. So, kita pakai dripper. Dia punya rasa tu babe, korang kena cari juga. Rimas rambut. Korang kena cari juga flavor ni dekat brother tu. Nanti aku akan bagi link kat atas ni, nama dia semua. Flavor dia aku tak tahu lah, macam aku masa kecil-kecil aku pernah makan tau. Gula-gula macam ni tau. Ada rasa masam, ada rasa manis, ada rasa bersalah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi dia punya pergi apa bak kata budak-budak tu, melokek. Melokek nenek kau. Alright, so dia punya flavor ni memang sangat sedap. Jujur aku cakap. Kita try. Sumpah babe, ini serius sumpah. Aku cakap dengan kau kena cari flavor jenama The Raspberry Ipoh Mali. Bukan kat Ipoh saja. Nanti korang just contact brother dekat link ni. Dia punya flavor ni aku rasa ada kat KL tak silap aku. Sangat sedap, sangat manis. Kena tekak. Aku punya tekak ni memang sangat kena kan. Kena dia macam kat sini. Kena. Kita try lagi. Sangat sedap, serius sumpah. Okay, the raspberry ni kalau korang rasa kan, aku pernah makan gula yang masuk dalam mulut tu, lidah peletuk-letuk tu, apa jama jadak. Sorry, rambut aku memang tak apa cakap. Alright, so memang sedap, memang sangat manis ada, masam ada kan. Dia punya padu dia pun boleh tahan juga. So jangan risau, raspberry ni tak ada kena-mengena dengan penyakit beri-beri, ciri-beri ataupun beri-beri yang sewaktu dengannya. So yang ni pula kita try coconut shake. Okay, coconut shake. Maybe coconut shake ni dia suruh shake dulu kot. Okay, tak suruh kan. Alright, so kita try pakai coconut shake pula. Dia rasa kelapa coconut ni. Memang coconut kelapa kan. So dia punya pergi ya. Aku ni jenis tak suka creamy, tapi aku tak tahu macam mana coconut shake ni boleh kena kat tekak aku. Pergi tengok, kita try. Uish, serius babe, sedap. Dia punya coconut shake tu rasa kelapa babe. Memang coconut ni rasa kelapa kan. Kalau kau nak tahu macam mana coconut shake ni punya rasa, cuba kau ambil kelapa, kau lempar kat kepala sendiri. Dia punya rasa tu kick babe sampai kepala. Kita try lagi. Sumpah, serius sedap. Thank you. Aku memang respect gila dengan orang Ipoh ni. Jangan marah pasal rambut aku kan, sekata aku rambut aku apa. Kan, aku potong ni cukup okey lah. Mak aku pun dah cukup rimas lah sebenarnya. Tapi aku memang respect dengan brother ni. Aku respect dengan brother orang Ipoh ni. Dia buat flavor ni, orang tahu aku memang respect betul lah. Aku anak jati orang Perak ni sebenarnya kan. Orang Setiawan kan. Kampung kat Taiping tu. Dia punya flavor ni memang melokek. Bak kata pakcik tu tak silap aku. Memang melokek. Aku tak tahu lah nak ikat macam mana. Korang kena cubalah. Bro, nanti hantar lebih sikit bro. Okay Right, thank you. Assalamualaikum.